Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Birthday to Daddy. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to Daddy. Jom cucu-cucu nenek. I tak ada bunyi, satu pun tak ada bunyi. Happy birthday. Okay. Mami, birthday Daddy tu, birthday suami. Dan la ilaha illallah. Mengarah macam orang tua ni. Happy birthday Daddy yang ke-12 tahun, Atuk. Say happy birthday. Birthday Daddy. Pakcik belam ini yang cakap. Itulah, tengok. Orang baru makan tak ni, dia dah makan setengah dah. Alhamdulillah. Makan. Ajar Umi. Tu, ada ni lah Mami. Ya Allah. Nak makan yang ni untuk kuntum. Dia makan untuk kuntum. Cibi makan untuk Abang Kuntum. Cibi habis dulu bagian tu. Tak, Cibi makan untuk Abang Kuntum. Tak apa. Sebab Cibi kan rapat dengan Abang Kuntum. Nanti kita makan biskut. Okey, duduk situ dulu. Dengan bakul estetik dia tu. So, maknanya Daddy dah tak payah makan tuna kecil dia. Memang dahsyat ni dia ni. Si Belang ni. Dia baru pukul adik dia sampai muntah-muntah. Makan. Birthday pun makan. Tiga setengah tu nanti dia makan lagi. Cibi makan untuk Abang Kuntum ya. Kalau ada Abang Kuntum seronok. Bising aja mulut dia bila nyanyi lagu Happy Birthday. Dia suka. Wah, yang terakhir.